Alhamdulillah, JDT layak ke round of 16 ASEAN Champions League SEL Elite. JDT yang berada di tangga nombor 6 dengan 11 poin sah layak ke pusingan seterusnya selepas menewaskan Vissel Kobe sebentar tadi. Baru saja selesai satu perlawanan yang amat-amat penting di SSI. Perlawanan di antara JDT menentang Vissel Kobe. Perlawanan terakhir JDT di Grup A. Pasukan tuan rumah JDT mendapat sokongan padu daripada pemain ke-12. Stadium SSI penuh guys. Dari segi line up, JDT terpaksa akur dengan ketiadaan beberapa pemain tonggak seperti Oscar Ribas dan Jonathan Silva. JDT turun dengan taktikal 3-5-2. Bahagian serangan, Bergson turun sebagai pemain utama digandingkan bersama Marcos. Untuk separuh masa pertama, perlawanan nampaknya agak seimbang. Ada masanya JDT pegang bola, ada masanya Vissel Kobe pegang bola. Tetapi satu benda yang kita patut respect kepada Vissel Kobe, walaupun mereka turun dengan pemain-pemain muda disebabkan mereka memang dah confirm layak ke next round, tetapi pemain-pemain Vissel Kobe berjaya menyerap tekanan daripada tuan rumah. Walaupun mereka ditekan, tetapi mereka masih berjaya mengawal keadaan dengan begitu tenang. Untuk separuh masa pertama, ada percubaan daripada Bergson, ada percubaan daripada Marcos tapi tersasar. Masuk je separuh masa yang kedua, ceritanya berbeza. Vissel Kobe nampak lebih tajam di separuh masa kedua dengan melakukan beberapa pertukaran. Manakala untuk camp JDT pula, mereka nampak lebih berhati-hati, tidak mahu melakukan sebarang kesilapan yang boleh menghukum mereka. Pada minit ke-70, satu pertukaran yang amat-amat penting iaitu Bergson dikeluarkan dan Lord Jairo dibawa masuk tuan-tuan. Pada minit ke-73, jaringan pertama untuk perlawanan ini hasil jaringan daripada Marcos. Jaringan memang kita patut puji Marcos, tetapi kredit perlu diberikan kepada Lord Jairo. Satu kawalan bola yang baik, satu passing yang baik. Perlawanan kekal 1-0 sehingga whistle penamat. Selepas bertiupnya whistle penamat untuk perlawanan ini, sah confirm JDT layak ke pusingan seterusnya. Alhamdulillah, satu-satunya wakil tunggal Malaysia di SEL Elite layak ke pusingan round of 16.